Apakah maksud fonetik? Fonetik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa. Bidang ini meneliti cara bunyi bahasa dihasilkan, sifat bunyi yang terhasil dan cara bunyi tersebut didengar oleh manusia. Nyatakan ciri fonetik. Fonetik mengkaji cara penghasilan bunyi bahasa melalui alat bertuturan, sifat fizikal bunyi yang dihasilkan serta proses pendengaran bunyi oleh manusia. Kajiannya tertumpu pada aspek bunyi bahasa secara saintifik. Berikan contoh bentuk fonetik. Contoh bentuk fonetik ialah merah, iaitu bentuk fonetik bagi perkataan merah. Bentuk fonetik ditulis dalam kurung siku. Apakah maksud font? Font ialah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia tanpa mengambil kira fungsi bunyi tersebut dalam membezakan makna sesuatu perkataan. Font merupakan unit bunyi yang dikaji dalam bidang fonetik. Nyatakan ciri font. Font tidak berfungsi untuk membezakan makna perkataan. Selain itu, font boleh diukur berdasarkan sifat fizikal dan gelombang bunyinya serta bersifat universal kerana tidak terikat kepada mana-mana bahasa tertentu. Berikan contoh font. Contoh font ialah P dan D. Kedua-dua bunyi tersebut ditulis dalam kurung siku kerana merupakan lambang font dalam kajian fonetik. Apakah maksud huruf? Huruf ialah lambang yang mewakili bunyi bahasa dalam sistem tulisan dan ejaan sesuatu bahasa. Huruf digunakan untuk menuliskan perkataan dan ayat dalam bentuk tulisan. Nyatakan ciri huruf dalam bahasa Melayu. Huruf dalam bahasa Melayu ditulis dalam kurung sudut dan sistem ejaan bahasa Melayu bersifat separuh fonemik. Hal ini bermaksud sebahagian huruf mempunyai padanan yang sama dengan fonem, manakala sebahagian yang lain berbeza. Berikan contoh huruf. Contoh huruf ialah B, B dan M. Huruf-huruf tersebut merupakan sebahagian daripada 26 huruf dalam sistem tulisan rumi bahasa Melayu. Apakah maksud alat pertuturan? Alat pertuturan ialah organ yang terlibat secara langsung dalam penghasilan bunyi bahasa. Organ-organ ini berfungsi menghasilkan pelbagai bunyi bahasa melalui proses artikulasi. Nyatakan ciri alat pertuturan. Alat pertuturan terdiri daripada 5 bahagian utama, iaitu rongga mulut, rongga hidung, rongga tekak atau pharynx, larynx dan paru-paru. Semua bahagian ini memainkan peranan penting dalam penghasilan bunyi bahasa. Berikan contoh alat pertuturan. Contoh alat pertuturan ialah rongga mulut, rongga hidung dan paru-paru. Ketiga-tiga bahagian ini terlibat dalam proses penghasilan bunyi pertuturan. Apakah maksud rongga mulut? Rongga mulut ialah ruang yang bermula dari pangkal lidah dan anak tekak hingga ke bahagian bibir. Rongga ini merupakan kawasan utama yang terlibat dalam proses artikulasi bunyi bahasa. Nyatakan ciri rongga mulut. Rongga mulut mengandungi beberapa bahagian penting seperti bibir, gigi, gusi, lelangit dan lidah. Bahagian-bahagian ini berfungsi sebagai alat pertuturan aktif atau pasif. Berikan contoh bahagian dalam rongga mulut. Contoh bahagian dalam rongga mulut ialah bibir atas, gigi atas dan hujung lidah. Selain itu, terdapat juga bahagian lain seperti gusi, lelangit keras dan anak tekak. Apakah maksud alat pertuturan aktif? Alat pertuturan aktif ialah organ yang bergerak semasa menghasilkan bunyi bahasa. Organ ini akan bergerak ke arah titik atau daerah artikulasi tertentu untuk menghasilkan bunyi. Nyatakan ciri alat pertuturan aktif. Alat pertuturan aktif bergerak ke arah alat pertuturan pasif semasa proses artikulasi. Pergerakan ini membolehkan pelbagai bunyi vokal dan konsonan dihasilkan. Berikan contoh alat pertuturan aktif. Contoh alat pertuturan aktif ialah bibir bawah dan lidah. Lidah pula terbahagi kepada beberapa bahagian seperti hujung lidah, daun lidah, depan lidah, belakang lidah dan akar lidah. Apakah maksud alat pertuturan pasif? Alat pertuturan pasif ialah organ yang tidak bergerak semasa penghasilan bunyi bahasa dan menjadi titik artikulasi bagi alat pertuturan aktif. Nyatakan ciri alat pertuturan pasif. Alat pertuturan pasif bersifat statik dan kebanyakannya terletak pada bahagian atas rongga mulut. Organ ini menjadi tempat sentuhan atau penghampiran alat pertuturan aktif ketika menghasilkan bunyi bahasa.
Berikan contoh alat pertuturan pasif. Contoh alat pertuturan pasif ialah bibir atas, gigi atas dan lelangit keras. Bahagian-bahagian ini berfungsi sebagai titik artikulasi bagi alat pertuturan aktif semasa menghasilkan bunyi bahasa. Apakah maksud bibir bawah sebagai alat pertuturan aktif? Bibir bawah ialah organ yang bergerak untuk menghasilkan bunyi tertentu melalui sentuhan dengan alat pertuturan pasif. Pergerakan bibir bawah membolehkan pelbagai bunyi konsonan dihasilkan. Nyatakan ciri bibir bawah. Bibir bawah boleh bergerak ke arah bibir atas atau gigi atas semasa menghasilkan bunyi. Selain itu, bibir bawah juga boleh dibundarkan atau dihamparkan ketika menghasilkan bunyi vokal tertentu. Berikan contoh bunyi yang dihasilkan oleh bibir bawah. Contoh bunyi yang dihasilkan oleh bibir bawah ialah B, P, M, F dan B. Bunyi-bunyi ini terhasil melalui sentuhan bibir bawah dengan bibir atas atau gigi atas. Apakah maksud lidah sebagai alat pertuturan aktif? Lidah ialah organ aktif yang digerakkan ke pelbagai titik artikulasi untuk menghasilkan bunyi vokal dan konsonan. Lidah memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pertuturan. Nyatakan ciri lidah. Lidah terbahagi kepada 5 bahagian utama, iaitu hujung lidah, daun lidah, depan lidah, belakang lidah dan akar lidah. Setiap bahagian mempunyai fungsi tertentu dalam menghasilkan bunyi bahasa. Berikan contoh bahagian lidah. Contoh bahagian lidah ialah hujung lidah, daun lidah dan belakang lidah. Bahagian-bahagian ini sering terlibat dalam penghasilan pelbagai bunyi konsonan. Apakah maksud alat pertuturan pasif dalam proses artikulasi? Alat pertuturan pasif ialah kawasan atau organ yang menjadi tempat sentuhan alat pertuturan aktif semasa menghasilkan bunyi bahasa. Organ ini tidak bergerak tetapi berfungsi sebagai titik artikulasi. Nyatakan ciri hubungan alat pertuturan aktif dan pasif. Setiap alat pertuturan aktif mempunyai pasangan alat pertuturan pasif yang tertentu. Hubungan antara kedua-duanya membolehkan bunyi bahasa dihasilkan dengan tepat mengikut daerah artikulasi masing-masing. Berikan contoh pasangan alat pertuturan aktif dan pasif. Contoh pasangan alat pertuturan aktif dan pasif ialah bibir bawah dengan bibir atas, daun lidah dengan gusi dan belakang lidah dengan lelangit lembut. Pasangan-pasangan ini terlibat dalam penghasilan pelbagai bunyi bahasa.